Gapa ni lepas kau tahu ada tunangan yang pinjaman tubik tu. Lepas tu Yuna pula tubik. Oh kau lagi macam gila ni kau bahagia nak bernadia. Oh damn, Yuna apa ada? Oh Yuna ada ke? Tu kau dah harap kau bernadia ni. Kau tu nganggap nasi. Jauh. Ya, betul biasa. Halo, selamat datang kembali ke podcast kita. Apa dah tagline kita? Buat lacak saja tu awak teh nak tahu saya ni tahu lagi ke tak? Kau tahu dah pernah. Budi je dah. Kau tak tahu. Ya. Jadi untuk episod kali ni, jadi kita nak kecek pasal hujan lah. Sebabnya ada sains kita podcaster kita ni baru lepas pergi konsert hujan lah. Kau ni salah satu tak boleh pergi lah hari tu. Nak pergi sangat tapi ada lah. Tapi payah saya ni daripada tahun lepas ni. Ya macam yalah kira-kiranya ada kekangan dah, waktu dah kekangan. Jadi tak ada lagi. Jadi kami macam ada nak tanya sikit dah pengalaman set dia. Rasa hak saya pergi konsert itulah. Jadi soalan pertama kami nak tanya ni. Jawab ngaju. Ngaju. Apa tak saya jawab? Apa kita terasa sebab kita dah ni berserah pada tak ada. Okey. Bagus. Jadi kami nak tanya ke apa? Kami tak tanya benar. Tanya lah. Oh, awak dah tanya. Tanya lah. Awak keris lah. Okay, awak tanya pengalaman set demo lah. Masa pergi tu, puas hati tak pergi. Maksudnya dari segi energi saya, dari segi suara saya, lagu-lagu saya, dengan berbaloi dengan set demo bayar tiket. Jadi, siapa nak jawab? Ikut lah. Siapa nak jawab lah? Apa ya? Ikut lah. Boleh. Jawab. Dia. Boleh tak. Tapi jawapan simple dia berbaloi. Tapi Berbaloi. adalah here and there tu mesti ada. Sebagai contoh kau nampak dari segi sound dia je lah. Sound dia boleh improve lagi sebenarnya. Sound ni maksudnya sound system ke sound penyanyi? Sound system. Suara penyanyi tu perfect lah bagi awal untuk konsert tu. Sebab dia ada invite penyanyi lain kot kecuali M Nasir. Kecuali M Nasir kecewa sikit. M Nasir boleh panggil ke? Dia mari. Cuma dia tak keluarkan suara dia. Dia just vibing atas stage gitu lah. Dia tak nyanyi lah. Dia macam Rasa dia tak ingat lirik. nampak gitu lah. Tapi dia ni lah, dia hak suara hak dia dengar masa hak paling dengar bila dia macam improvise. Dia macam bunyi gitu lah. Dia macam meraung tu lah tu dengar. Hak lain harmoni. Harmoni. Kalau agak terkejut M Nasir mari konsert tu. Kalau tengok macam dia macam tu dia nak blend. Dia boleh blend. Demo terkejut ni. Kau lagi terkejut masa duduk sana tu lagi. Surprise lah. Memang tahu dah tu. Surprise. Gapa ni lepas kau tahu ada tunangan yang pinjaman tubik tu. Lepas tu Yuna pula tubik. Oh kau lagi macam gila ni kau bahagia nak bernadia. Damn, Yuna apa ada? Yuna ada ke? Tu kau dah harap kau bernadia ni. Kau tu nganggap Nasir. Jauh. Ya, betul biasa. Okay. Tapi macam kalau dengar artis undangan ni, dari segi kau dah. Tak ada ilmu mana je. Macam Yesong maksudnya Yuna pinjam lah ya. Tapi M Nasir ni
agak terkejut lah. Dia pernah ni ke? Bekerjasama ke dengan Hujan sebelum ni? Kau jawab ke? Nanti jawab. Gua jawab. Kau ada macam apa? Ada jawapan lah untuk tu. Walaupun kau tak jawab sebenarnya, tapi ada jawapan. Bagi ni, dia menjawab saat ada kahwin ke saat tu? Okay. Berbala dah. Terus berbala dulu. Dia ada tadi saat ada jawab saat ada mula dia berbala. Jawab mula. Okey. Kau nak jawab Nasir tadi. Okey. Dia kena ikut terus test anda. Okey. Jadi kalau berbala tu sama lah macam dia. Rasa berbala lah dengan energi yang dibawakan oleh betul. Satu band lah. Satu band tu memang power lah. Lepas tu lagi-lagi aku memang respect Noh lah. Sebab Noh frontman Lepas tu dia nyanyi 45 lagu apa? dengan energi yang begitu. 45 lagu? Ya, betul. 45 lagu. Tapi ada cheating sikit lah bagi aku. 45? Ya, yes. Ish, banyak lah. Berapa hari kau rasa? Kalau cheating aku rasa 40 lah. Berapa hari kau rasa? 60 hari. Satu lagi lah. Tapi 40 lagu. Bukan Bencik kau rasa? Pak J lah konsep dia. Tapi logik je 45 lagu sebab dia as a band dia boleh mash up ke lagu tu. Dia boleh ada mash up lah. Tak banyak tapi dia boleh pendek-pendek ke. Tapi dia punya arrangement tu bagus lah. Nice lah masuk lah. Okay, kira abang ada lah bagi demo. Set demo bayar berapa puasa? 2,000 rupiah. 100 lebih lah. Lebih apa ada. Okay, itu sana yang kedua dia. Okay. Yang kedua? Pernah Nasir dia. Dah bekerja sama ke? Dia bagi aku dia yang datang yang guest semua tu, kecuali Amir Masdi, adalah orang-orang yang memang into perjalanan hujan lah. Macam Yuna, Pijamal, Lock apa semua kan. Tapi Amir Nasir ni dia kawan pun tak expect. Tapi bila dah post, maknanya dah mikir-mikir balik. Dia punya sebab tu adalah lagu Kembara tu. Dia nak relate ke dengan Kembara yang Nasir punya Kembara. Dia lagu. Tapi benda tu tak pelik pun sebab macam Iman Tang ni memang konsep-konsep Nasir pun banyak dengan ni dengan Nasir kan. Lepas tu promote pun Nasir join promote. Ada satu yang iklan tu memang Nasir pegang payung ni kan. Ada sebab yang boleh diusahakan tu. Jadi berapa artis betul apa orang? Ramai. Sekali dengan kawan. Aku tak tahu, tak kira tapi mungkin banyak 7 kot rasa. Mungkin lah kot. Dia ada video Amir Masdi. Aina Abdul tak ada? Aina Abdul tak ada. Apa? Aina Abdul tak ada? Aina Abdul itu dia ada buat konsert sekali ke dengan Aina Abdul. Dia buat tu memang versi aku duk tunggu yang kan ada tu official tak tahu tu. Tu memang bagi aku tapi tu lagu Noh Saleh kan. Lagu Noh Saleh. Cumanya dia memang nice lah dengan Aina Abdul itu. Aku dipanggil pula. Kalau dia nyanyi lagu tu, tapi masa tu dia dekat tempat yang orkestra punya ke. Dia ni tak ada orkestra apa ke. Tak ada. Lepas tu kiranya untuk next journey saya mau konsert ni, ada plan ni lagi kau nak pergi? Ada. Indie apa nama? Anniversary. Anniversary ke? Wah. Anniversary tu menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya. 18 Julai. Dah nak dekat dah ni. Kawan Ricky tiket 100 lebih. Okey lah buat di Z KL. Z sedap kot. Z ni
Dia sebab dia tertutup tu lagi immerse lah dia punya sound. So yang dia punya band menarik juga Butterfingers, ada Masdo. Dia itu tu bukan nama band lah. Indie tu nama apa? Nama konsep lah. Nama konsep indie ke? Indie? Anniversary ya. Macam anniversary dia jadi Indiversary. Indiversary. Okey, nakak. Nice juga lah. Dia banyak-banyak artis itu tau. Empat tak banyak. Empat lah. Jangan banyak tu. Mungkin lebih ada sok lah. Mungkin guest banyak. Mungkin Fidah malah mari. Kau malah nak buat surprise lah. Tapi apa banyak dah. Salah seorang tu kau ya. Oh ya. Tak lagi jadi. Salah seorang tu kau ya. Kau ya. Memang dah hayat lagi lah. Okay, ni main nak pergi kau dah lepen ni lagi. Kau baru nak macam nak nanya je. Kau jadi teringat. Sebab kau baru tengok kemarin lah benda tu. Kira dia mau edited lah ni. Bukan edited. Dia just macam seronok lagi tu. Rasa boleh kena jiwa. Jiwa dan buah. Betul tu. Tak tahu lah. Aku rasa bukannya macam tak edited juga sebab macam kita nak experience ni macam sedap kan. Macam sebab lain kan. Ni hujan. Ni banyak-banyak pula. Dia konsert ni aku rasa benda tu yang macam menarik kan sebenarnya. Bila kita dah dengar hot ni best. Kita kan nak dengar yang dia ni macam mana dia punya style. Ada macam contoh ada 4 band pula yang indie saja pula macam itu lah benda macam aku rasa nak pergi lah gitu. Tapi kita sikit lah. Sebab tu aku tak boleh jawab editor lah. Kalau editor mungkin lah aku tak selektif ni. Semua nak pergi kan. Ni selektif sikit. Sebab kalau boleh nak pergi konsert yang band. Minat lah ibaratnya. Minat kita macam kita tahu jugalah sikit pasal band ni. Ya. Aku rasa kawin pun macam aku tak pernah experience benda tu. Aku rasa nak try kot benda lagi. Tahu sekali kerana. Tapi dia mungkin lagi untuk experience benda tu dia mungkin lagi dengan orang yang boleh vibing dengan demo lah. Tak? So, baru demo feel. Contoh. Kalau demo pergi dengan orang yang tak dapat feel tu. Penting jugalah maksud saya. Penting. Orang yang hot mugi tu penting jugalah. Melainkan demo semua pergi dah kan. Lepas ada satu konsert tu, sayang-sayang tak boleh join. So, demo pergi solo lah. Kira demo solo ambush lah. Tapi at least kalau pergi solo ni demo boleh buat sign baru kat sana pula. Gitu lah. Untuk first time. Untuk first time tu kena pergi dengan sign gitu lah. Sign gitu tu. Betul? Apa salah satu pak kaset demo D ke? Demo D. Apa mikir satu dengan fikir lah. Dia konsert ni barbar je. Kamu kita barbar maksudnya tak berdiri pun. Mu nak baring kau, mu nak buat gambar ikut sekati lah. Baring boleh. Mungkin ranggi lah. Kalau dah penat sangat baring lah. Okay. Masa tempat Masjid Mugi tu macam penuh ke? Macam berasuk pun apa? Ke macam ada ruang lagi juga? Ada ruang lagi lah. Cik Awil pun serang macam penat buat dia. Kita duduk Duduk lah. Maksudnya ada space lah untuk duduk tu. Bukan ada betul-betul pad. Kecuali kalau mu duduk kat bahagian yang paling depan tu kan. Orang duduk tolok-tolok belakang. Tu pad lah. Masa Masjid Mugi tu ada bash lah. Ada. Cerita sikit wah. Cerita sikit. Nampak macam menarik je. Kau akan cerita benda-benda yang kau rasa menarik sikit.